Ada satu soalan dia tanya, okey ke kalau korek hidung? Tengok video ni sampai habis. Sebenarnya kita tak digalakkan untuk korek hidung kerana kita risau akan jadi luka dalam hidung. Mungkin pakai kuku kan, jari kuku panjang jadi luka. Boleh berlaku pendarahan. Ini kerap jadi kepada kanak-kanak yang gatal hidung, dia sesama, jadi dia selalu korek hidung, gosok-gosok hidung, jadi hidung selalu berdarah. Yang seterusnya ialah boleh dapat infection. Sama ada infection tu masuk direct ke dalam hidung dan pergi ke bahagian saraf hidung, dan juga infection kawasan lubang hidung di mana ada bulu-bulu hidung, di situ boleh ada macam bisul. Selain daripada itu, masalah korek hidung ni juga boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian septum yang memisahkan antara hidung kanan dan kiri. Boleh ada lubang, iaitu septal perforation, dan seterusnya kawasan yang kita korek hidung tu boleh jadi keradangan dan boleh jadi hidung jadi sempit kat kawasan tu. Kenapakah seseorang tu korek hidung? Pertama, mungkin gatal, mungkin disebabkan oleh alahan, mungkin disebabkan oleh memang banyak secretion sebab terdedah kepada habuk, asap, persekitaran yang kering. Jadi dalam hidung tu dia jadi kering dan dia jadi macam berkeruping. Dan seterusnya, sesiapa yang ada resdung, iaitu jangkitan kuman lah, banyak sesama, banyak hingus yang pekat. So bila dia kering, dia jadi banyak tahi hidung. Dan seterusnya, kalau masalah septum ni dia sengit sebelah, menyebabkan senang jadi kering dan senang ada keruping dalam hidung dan ada tahi hidung. Jadi sebaiknya cuba atasi penyebab yang menyebabkan banyak tahi hidung. Contohnya cek doktor, ambil spray hidung, buat skop, pakai mask untuk mengurangkan macam terdedah pada habuk dan sebagainya. Jadi kalau hidung sumbat sangat, nak buat macam mana? Memadai dengan menggunakan tisu satu. Yang kedua, hembus hingus tu. Lagi satu, masukkan air dalam hidung. Guna cucian hidung macam Nilmed Sinus Rinse. Menggunakan Nasogel. Nasogel tu dia macam spray pelembab, jadi kita tak rasa macam kesat di dalam hidung dan tak rasa kering. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.